Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Mif Coffee. Itu channel Abang Muhammad. Sekarang yang menunjukkan pukul 12.32. Dan hari ini Muiz nak cakap hari ini merupakan hari gembira Muiz kerana pada hari ini Muiz akan balik ke Malaysia. Dan kalau korang nak tahu, flight Muiz ni bukan flight direct tau. Muiz akan transit dekat satu tempat ni. Korang rasa kat mana yang tu korang kena teka tau. Nanti Muiz tak bagi jawapan. Nanti Muiz akan tunjuk mana yang Muiz akan pergi. Okay. Okay guys, sebelum Muiz masuk dalam airport, Muiz beli air zam-zam untuk balik ke Malaysia. Selepas Muiz beli air zam-zam, Muiz pun masuk airport. Lepas tu, Muiz pun tulislah nama dekat air zam-zam dan Muiz pun pergilah check-in. Selepas Muiz check-in apa semua, Muiz pun pergilah sahur dekat Prime Class Lounge. Sebenarnya ini business lounge tau. Dekat Prime Class Lounge ni ada macam-macam ruangan tau. Ada tempat solat, perpustakaan, tempat main bocah-bocah, tempat coffee and date dan banyak lagi. Tanpa membuang masa, mohonlah kita sahur. Nanti ketinggalan. Ubat atau ubat tak selesa? Tak, pada sibuk. Wih, cantik lah. Besar. Oh, mesti ada 2 tingkat. Tadi ada dua tingkat. Tak sabarnya nak tengok. Kalau boleh nak. Ada 2 tingkat, nak naik mana?
Okay guys, sekarang ni Mui ada dekat toilet. Kita Mui akan review apa yang ada kat sini Okay, kat sini kita ada sinki. Korang boleh tekan sama ada panas ataupun sejuk. Dan ni ada tu sampul, korang kena tekan macam ni. Lepas tu kita ada head and body lotion dan bla-bla semua. Betul, kita ada sabun, ada sambal juga. Di sini kita ada tisu. Di sini kita ada sanitary napkins, facial tissues. Dan ini bangku tandasnya. Di sini juga Asic bags. Ini pula flash dia. Di sini kita ada dua cerminnya, satu yang ni dengan yang ni. Dan mesti tengok tandas dia cantik Kalau dengan tandas yang kiwata sama sekali dulu.